Minasan konbanwa, Flyhood san konbanwa, minasan konbanwa. Akhirnya kita punya sistem sudah restore. Minasan konbanwa, genki nan desho ka? Sehat ke Flyhood san? Sehat ke Nadim san? Konbanwa. Hari ni kita nak belajar bahasa Jepun macam biasa. Cuma edisi special sikit. Hari ni ada benda special sikit guys. Okay, jom kita pergi. So malam ni tema dia apa Tema dia masa lah kot. Jom kita belajar pasal masa dalam bahasa Jepun guys. Kepada mereka yang baru semasa, jangan lupa follow Kaya Coaching guys. Tap. Ace Jik konbanwa. Samsudin Abdul Jalil konbanwa. Okay, masa guys. Okay, hari ni kita nak cerita benda yang basic je lah. Okay, kalau sekarang apa dalam bahasa Jepun? Sekarang I call you, you tak answer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asraf sang OBS nantonaku dekimashita. なんとなくできました。ちょっとね、先生のハードウェアとソフトウェアの問題が一気に出たんですよ。一気に症状出たんです。本当に。今ですね。そう、今です。Ima punya kanji macam ni guys. Korang akan tengok Ima punya kanji akan bertebaran dalam contoh hari ini, bulan ini, tahun ini. Kanji macam ni tapi sebutan ni semua lain-lain guys. Sistem saya yang merajuk. Itulah itu. Okay, sekarang. Okay, kalau nanti macam mana guys? Nanti. Nanti macam mana? Semalam I call you. Ima何時ですか? Ima. そうですね。8時44分です。Ace Jik. フォローありがとうございます。ナディムさん、フォローありがとうございました。Nasib baik korang follow. Sensei hampir ugut korang kalau tak follow Sensei korek hidung. Alamak, kuat pula bunyi ni. Coba. めちゃくちゃ ボリュームが音声が悪いというか hampir saya korek hidung korang. Okay, so pada mereka yang baru masuk, jangan lupa follow Kaya Coaching. Kita mengajar bahasa Jepun secara percuma. Kita ada buat kelas percuma 1-to-1 guys. Kelas percuma 1-to-1 30 minit sampai bulan Ogos. Dah ada dalam 20 orang, bawah 20 orang. Saya tak ingat apa. Dalam bawah 20 orang macam tu lah. Sudah mendapat manfaat daripada kelas percuma tu. Kalau saya nak kira-kira berbelas lah. Saya tak ingat berapa exactly. Saya kat library ni saya mantap. Sambil minum teh. By the way, nanti Asraf sang kita unboxing. Kita tunggu ramai sikit orang. Gitu. Nanti equals to ato. Okay. Nanti ada banyak. Satu kita boleh sebut ato de ne. Ato de. So ato de desu ne. Ato de ni maksudnya ato tu lepas. De, ato de. Lepas tu. Nanti. Apa lagi? Nochihodo pun ada. Nochihodo is more to business punya apa tu? Bahasa Jepun lah. Nochihodo desu. Nochihodo. Kenapa saya tulis Nochihodo. So. Ini salah satu. Betul. Ato desu. Cuma kita tak kata boleh. Actually ato boleh. Ato no. So. Cuma kalau kita kata jumpa nanti ato de mata aimashou to ka ne. So, ate mas. Jangan lupa like guys. Okay, nanti kalau sebelum tadi. You know what's funny? Yang tadi nanti adalah, tapi tadi kita jarang dengar dalam buku teks. Selalunya dia akan bagi tu hari ini, besok, apa semua. Okay, One City, konbanwa. Syarajib sang konbanwa. Kepada mereka yang baru saja masuk, jangan lupa follow Kaya Coaching. Kita mengajar bahasa Jepun secara percuma guys. Ato de, lepas tu ato no. So. Ato no tu asal kita akan modifier gabung dengan an object. So contoh macam ato no jugyo to ka, ato no koto to ka, ato no yoji to ka. Tapi 正直言うと後の使うことってあるのではあるんだけど、あんまり聞かないんですかね。そう、めぐみさん合ってます。さっきですね。さっきですね。Okay, saki pun boleh. Tapi kalau korang nak sopan sikit, formal sikit, korang akan sebut sakihodo.
So, sakihodo is the opposite of nochihodo. And sometimes ima pun boleh pakai juga. Contohlah. Contoh Okay. Ada gelas. Dia buang gelas tu. Lepas tu korang kata, sensei mana gelas tadi? Dochi? Dono gelas? Dono kopu? Nan no hanashi? Ya, ima steta yatsu yang sensei baru je buang tadi. So, ima penggunaannya boleh dekat sini. ということですね。Zarif san, konnichiwa. Watashi o oboete imasu ka? Oboete masu yo. Zarif san, macam mana boleh muncul balik dekat feed Zarif san ke? Thanks to Ashraf san. Arigatou gozaimasu. Selalu kerap masuk FYP saya punya lah. Arigatou gozaimasu. Sebab saya rasa saya boleh bawa benefit banyak kepada masyarakat. So, bila ada orang tolong naikkan engagement tu, kita rasa happy lah. Guna konbanwa ya. Ya, betul. まあ悪いわけではないんだけどね。別に。まあ間違ってはいるんだけどね。使い方のね。Do I know you? こんばんは。Jama Tungkama Tarantula. こんばんは。Live tak ada benefit. Saya tak nak push sensei. Itu. Bukan apa namanya? Oh, benefit maksudnya macam mana tu? Lawa makeup. Nan no hanashi? 化粧してないですよ、私。先生tak pakai makeup apa benda siap? Adakah sensei nampak macam orang pakai makeup? Siapa korang rasa sensei pakai makeup? Okay, so tadi ne, sakihodo ne. Cuba korang buat satu ayat pakai sakihodo ataupun saki, guys. Kalau korang pakai nanti sensei semak. Cuba korang tulis dekat komen. Education macam ni ada benefit, so saya push. Mantabs. Konnichiwa sensei, konbanwa. Konbanwa ne. Muhammad Irfan, konbanwa. Pani san follow arigatou gozaimasu. Kepada mereka yang baru saja masuk, jangan lupa follow kaya kunci supaya kita mengajar bahasa Jepun. Kepada mereka yang berminat untuk join kelas bahasa Jepun sensei, kelas 1-to-1 30 minit percuma. Kelas 1-to-1 30 minit percuma. What the heck, serius ke sensei? 1-to-1, ya betul, private class 30 minit sampai bulan Ogos saja. Bulan Ogos sensei nak tutup. Toいうことで、siapa nak join boleh DM saya kat TikTok. さっきの言葉何の意味？さっきのこれ？先ほど先生に話しました。先生と話しましたがいいかもしれない。Kalau sensei ni 話しました maksudnya you datang ke sensei. Kalau to tu macam kita saling bercakap. Kaiwa coaching Gono Haruto desu. Tiber. Lili lo follow arigatou gozaimasu. Meme san konbanwa. Okay. DJ Ritz ni hanashimashita mungkin kurang tepat sikit. To bukanlah kurang tepat. Nandaro ne. To 使った方がいい。Lagi bagus kalau pakai to ne. Sakki Nihonjin ga aimashita. Nihonjin to aimashita. Nihonjin to aimashita. Rimi. Kalau Rimi kata Nihonjin ga aimashita, maksudnya orang Jepun yang jumpa. Tadi orang Jepun yang jumpa. Jumpa apa? I don't know. So to partikel dia. Sakki omatsuri ni itte kimashita. Muhammad Irfan sang mantap Pak Abu. これはいいです。これはいいです。とてもよくです。よくわかったん? Oh, saya lupa buka Tikfinity lah ni. Contoh pada kuasa ni. Saya suka kalau chat sensei masuk dalam live. Saya rasa saya nak buat apa tu best practices kan. Setiap kali nak masuk live, sensei apa kata orang tu, sensei restart laptop. Buang segala sisa-sisa daripada sistem. Contoh pada kuasa ni. これならいいかもしれない。見えた。イエーイまたおすすめの先生。はい。こんばんは。皆さんこんばんは。Selamat datang kepada mereka yang baru saja masuk. Jangan lupa join Kaiwa Coaching. Kalau korang belum join lagi, sila join kelas bahasa Jepun Kaiwa Coaching. Saya beritahu korang tak akan menyesal punya insyaAllah. Okay. Ya, kelas 1-to-1 kita RM45 1 jam. Tapi sekarang ni kita ada buat promo guys. Free 30 minit pertama kepada siapa-siapa yang berminat nak masuk sehingga bulan Ogos sahaja. Bulan Ogos saya dah tak buka lah. Okay. Sebab saya dah dapat banyak student. Sebab dia orang masuk kelas percuma tu, dia orang nak join lagi. Yang tak nak join usually sebab kekangan kewangan sahaja. So. Okay guys, seterusnyaじゃあ行きましょう。女の子の日来た？女の子の日？そういうこと？お大事にね。Okay guys, seterusnya. Kalau hari ini apa guys dalam bahasa Jepun? Hari ini. Boleh tak korang tulis dekat komen? Hari ini.
hari ini. Uchi SPM だから、そういうこと？そうですね。Irfan dia siap tulis. Dia siap tulis kanji, guys. Mantap Pak Abu Syak. What the heck do? Hebat do. Kyo desu. So, sebutannya Kyo Bukan Kyo DJ Ritz. Dia Kyo. So, dia Ki, Yo kecil. Kyo. Macam ni Kyo desu. So, bukan Kyo. Kyo. So. Asra-san, arigatou gozaimasu. Ga nai to ikenai desu ne. Kyo desu. Dia bukan pendek tau. Dia bukan Kyo. Kyo desu. So. Okay. So, kalau semalam macam mana, guys? Semalam. Pin yang betul and faster, sensei. Maksudnya pin komen yang betul and faster ke macam tu? Kino ga yer. Saikin chigau yo ne. Okay, Kino punya kanji macam ni, guys. Jeng. Kino. Kalau korang tengok, bacaan Kino sebenarnya tak make sense. Tak lagak sensei nak pin asal boleh pin kan. Kyo sebutan konnichiwa. Okay. Sebab itu Megumi-san, kita tak pakai konnichiwa, pakai kanji tau. Okay, so Kino maksudnya semalam. Okay, cuma sebenarnya sebutan Kino ni tak make sense tau. Okay, kalau korang tengok kanji ni maksudnya previous. So, sebutan lain dia adalah saku. Sebutan kanji ni ada satu lagi sebutan. Sakujitsu. Maksud dia sama. Sakujitsu dengan Kino sama. Korang rasa apa beza dia, guys? Kino dengan Sakujitsu. By the way, siapa yang tak pernah dengar Sakujitsu? Tekan satu jap. Siapa tak pernah dengar Sakujitsu? Izin lepak dalam live sensei. Silakan lepak. Malam ni kita ada episod yang seronok, guys. Dan live stream ini akan di-upload ke tube anda. Tube anda. Sila follow tube anda kami. Kantan desu yo. Kantan desu ne. Semua orang baru first time dengar Mainichi kiku yo. Arigatou gozaimasu. Mainichi kite arigatou gozaimasu. Kantan desu yo. Nani ga kantan? Nanno hanashi. By the way, thank you for the share. Fatma Diana-san, arigatou gozaimasu. Double agimasu. Hai. So, Kino ataupun Sakujitsu dia Sakujitsu beza dia dengan Kino. Sakujitsu dia punya sebutan tu lebih formal. Saya bukan first time, cuma jarang guna. Yes, dia guna lebih dalam penulisan, which is kalau penulisan pakai juga kanji ni. So, tak tahulah dia pakai Sakujitsu atau tidak kan. Tapi dalam percakapan, kita akan cakap kalau kita cakap dengan customer. So, contoh. Moshi, Fujiwara-sama, こちら、昨日の愛と申しますが、はい、さようでございますね。問題についてですけれども、お伺いしたいのですが、はい、かしこまりました。まだ治ってないということですね。かしこまりました。昨日の問題とのことですけれども、本日ちょっと解決法をちょっと提案させていただきたいというふうに思いますが、よろしいでしょうか? Macam itu. Itu kalau kita nak bercakap dengan tu. Segmen yang best ni, kita ada segmen buka fan mail daripada Asraf-san. Ya, pernah dengar rupanya. Gitu. Bukan. Buka Asraf-san punya tu. Ada pera-pera. So. Sensei, お疲れ様です。DJ Rit, sensei kena pera-pera sebab sensei punya kerja. Faham tak? To a lot of people, pera-pera ni best, cool, wow, mesti hebat lah, bla 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 bla. Pera-pera to me is my job. I need to. Faham tak? So, benda tu dia punya, apa kata orang tu? Ne, 褒められても、その、褒められた効果、褒められた気分が今、薄くなってきます。わ、100 plus view。アスラフさんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。来年クラスPera-pera as a hobby, as a job. Tapi saya memang suka juga lah pera-pera. Siapa tak suka kan? Okay guys, kalau besok macam mana guys? Besok Jeng. By the way kan, kalau saya nak beritahu korang, hari ini semalam dengan besok punya bacaan kanji doesn't make sense. Sebab kalau kita tengok kan, ni sepatutnya konnichi, ini sepatutnya sakujitsu. Alamak, terguna tier 2 patutlah. Maksudnya macam mana tu? Tier 2 apa? Flare. So. 明日ね、この感じね。明日。そうですね。いいですね。明日です。
Actually dia ada satu lagi sebutan, saya lupa. Meijitsu ke apa tah? Pernah pergi Nihon ke Sensei? Pernah duduk Nihon. 4 tahun saya duduk. Oh dia macam flare. Asaf saya atau saya mas. Tapi sebelum ni Asaf-san tak pakai flare pun kan. Dia macam naik juga. Pernah sampai 200-300 kali orang masuk kan. Tapi tak tahulah kalau itu Asaf-san Okage wakan naik gitu. Push arigatou gozaimasu. Chirpalai follow arigatou gozaimasu. Haha follow arigatou gozaimasu. 最近トライアルちょっと難しい。トライアル難しいからね。Okay guys. So, Ashita punya kanji. Kalau korang tengok Ashita punya sini. Korang tahu tak ni kanji apa guys? Siapa tahu ini maksud apa? Saya ada tips. Macam mana nak senang ingat. Hatomi arigatou gozaimasu. Emure-ari-san. Ohisashiburi desu. Tak silap saya Myonichi tak silap. Meijitsu ke Myonichi sama? Bukan naik gitu. That one bukan flag. Itu OERM. I do not know what is that. これね、専門用語わかんないです。申し訳ない。Cerah. Ya, ya betul Megumi-san. Okay, so ini maksudnya cerah. Sebutan dia akarui. Macam mana nak ingat kanji ni? Senang je guys. Macam mana tak cerah? Ada matahari dengan bulan sekali. Akarui desho. Kanji ni maksudnya cerah sebab matahari dengan bulan keluar sekali. Jadilah cerah. Lagi 30 minit tu cas berapa? Okay, kita Rimi dia punya cas dia adalah 30 minit RM25, 1 jam RM45, 4 jam dan 8 jam dia ada bundle price rahsia. Tu saya akan bagi tahu dalam DM. Sensei, mata rainen kana? Mata rainen? Osok. Matahari bulan, so desu ne. Overall engagement reset module. I do not know what that is. Ukeru. Ukemas. じゃいけないでしょ。受けなくてもさ。受けるってどういうこと Matahari and bulan. Sepatutnya lukis bulat-bulat. Ni petak pula. Sepatutnya lukis bulat Yeah. Maksudnya macam mana lukis bulat? Macam ni Macam ni Tah, tahu ni saya. 300円ください。文脈なしで300円ください言うの。どういうこと Dewan kita akan clear VO dari 180 hari yang lalu kalau eligible. Yang tu matahari bulan dan matahari bulan dan matahari ke Ashita tu. Ya, betul. Flower dia sebenarnya macam ni. Matahari bulan tu satu huruf. This is satu huruf. Matahari satu huruf. Macam ni. Dia satu huruf tu gabungan dua huruf kecil. Faham tak? Sensei, kamigata ni yatteru. Arigatou gozaimasu. Handsome だよ、私。結構。ね、この髪型してると。他の髪型だとさ、顔がめっちゃ丸くなったりとかさ。Maksud dia sebab bulan dengan matahari kan bulat tapi kelihatan jadi petak. Oh, tak tahulah gitu. Iya desu ne. Yes kah? Okay guys, seterusnya. Mari kita tengok seterusnya. Kalau minggu ini apa guys? Minggu ini. Minggu ini kau datang hilang tersenyum buatku senang kau hias diriku membuat hati bertambah sayang. So desu ne, konshu desu ne. Attemasu. Okay guys, kita pakai kanji ima tu tadi. Kita pakai kanji ima and then kita letak minggu guys. Macam ini guys. Macam ini. Super gini. Sorry. Berapa banyak tadi orang Kelantan semua dah keluar daripada live sendiri. Macam ini. Megumi-san, ii desu ne. Atama ii desu ne. Konshu ne. Minggu ini ne. Kalau minggu hari ini semalam. Okay, minggu lepas. Semana minggu lepas. Saya tulis awal-awal. Goni. Goni bukan Goni Gotu ke? So senshu ne. Emure-ari-san kalau boleh biasakan another you supaya tak confuse panjang pendek. Sebab banyak student yang confuse panjang pendek. So budayakan lah yang letak U tu. Gitu. So dia bukan senshu, dia senshu ne. Bukan konshu ne. Macam tu. Tapi kalau apa Emure-san tahu dia punya panjang pendek tu okey je, tak payah sebut saja bagi tahu.
Sebab Emuri Sang saya tahu power. Okay, seterusnya. Minggu depan macam mana guys? Minggu depan. Saya pelak tu. Saya pelak you Ada korang pelak you? Korang pelak R je tu ke? Jepun ada harakat juga Minasai. Ya betul. Dia ada satu harakat, dua harakat guys. Jepun ada satu harakat, dua harakat. Ada mat asli, ada sabdu, ada mat lin. Bahasa Jepun ada hukum nun mati, dia ada ifat syafawi, dia ada izhar halqi, dia ada iqlab. Tapi so far tak adalah lagi majais munfasil Sensei tak ada. So raishu desu ne. Raishu. So raishu kanji raishu. Okay, dia ada rai dengan shu minggu Minggu teruknya tulisan tu, what the heck. Okay guys, Raishu minggu depan. Shinna Tensei kata ni. Okay, mama. Wish ada club. Memang ada Megumi-san, memang ada. Aishiteru Sensei band. First, saya sudah berpunya. Bukan gay. Minggu yang akan datang. So sebab itu ini kanji datang guys. Kanji datang. So Raishu maksudnya minggu yang akan datang. Watashi no tenshi. Okay. Felin, follow arigatou gozaimasu. Hasiki dapat berapa follow arigatou gozaimasu. Furukan, follow arigatou gozaimasu. Shinzo sasageo kata Ali Abbas boy. Okay, Raishu ne. Okay, kalau korang tengok yang minggu senang lagi guys. Shu kan. Kalau hari, dia pakai kanji hari yang sama tapi semua sebutan dia lain. So korang kena hafal je. Nampaknya begitu. Hari ni mood Sensei Haruto tengah baik. So saya tak nak tekan butang ban. Oh, Sensei Haruto. Kenapa ada orang lain kena ban ke? Sore wa zankoku na koto deshou ka? Sore wa zankoku na koto deshou ka? Nani ga zankoku? Abang duduk Malaysia ke? Mat je. Saya duduk sini. Sofa pula. Alhamdulillah. Muhammad kata saya mas. Nanti zangkoku nano. Tak faham. Zahin-san kata apa? Zangkoku tu maksudnya kejam. Apa yang kejam? Ada yang kejam kat sini. Isne. Isu ne. Isne TikTok. Kenapa abang macam Sunio? Saya bukan Sunio lah. Ben Ki Hong. Daijoubu? Saya you know what? Saya macam Sunio sikit lah. Kalau saya pakai curi mata mungkin saya nampak macam Nobita. Hajimemashite, Hajaru 03 konbanwa. Anata wa kokoro ga nai no desu ka? Kata-kata Naoya siapa? Agaknya saya kejam Tak tahu siapa yang kejam, tak tahu. Ara kata Mak Je. Okay. Konbanwa Hajar-san. Siapa belajar bahasa Jepun tekan 1. Siapa belajar bahasa Jepun tekan 1 sekarang ni? Ke ada yang belum? Ke ada yang just saya saja minat masuk-masuk? Oh, boleh tak ramai juga belajar Jepun? Oh yo, itulah kejamnya. Apakah kamu tak ada hati? Zahin cakap kat siapa? Kat Sensei ke? Doi koto wakannai. Doi koto. Belajar sendiri on and off. Nak buat N2 on Asraf Sang. Belajar sendiri on off. Megumi dia selalu cukup current, tak ada current. Tahulah bil TNB mahal kan. Kejap ada current on off lah. 2, pernah belajar. Oh, taklah tu contoh. Cakaplah contoh Zahin. Dia masuk Nante Zankoku dane. Mana saya nak tahu. Form 1 dah belajar, mantap Z. Kita gang. Saya belajar daripada Form 1. Hajar 03 for all so much. Semangat tu mahal. Megumi, jangan belajar ikut semangat. Belajarlah ikut istiqamah. Sebab itu Nabi berpesan, sesuatu yang sedikit tetapi berterusan itu lebih baik dari yang banyak tetapi tidak berterusan. Pehe. Ingat nak cakap watashi kejam sebab nak bayar orang. Anata wa sensei dakara kashikoi no desu ka?
Sore Tom. Zahin dia letak ayat translate kot, saya tak tahu. Islamik, Masya Allah. Tak ada Islamiknya lah, cik. Oi, kita share apa yang Nabi sebut je kot. Apa Islamik lah kot. Tapi okay lah. Anata wa tamagai kara sensei nado desu ka? Awak tak faham lah Zahin Zang. Mantap. Weh, kita sama. Even kerja sekolah saya pun ada identiti Jepun. Mantap. Nihongo wa taihen muzukashi desu ni. Oh, desu ne. Tapi istiqomah tu sangatlah susah. Itulah itu. Hahaha, sorry. Zahin hampir kena ban, guys. Ike ban Ike. Tahu tak Ike Kimochi tak ada maksud. Ni yang sebut Ike Kimochi ni. Yang sebut Ike Kimochi ni pasang seluar balik. Tengok saya punya TikTok. Saya ada bagi tahu apakah maksud Ike Kimochi. Okay guys, seterusnya. Bulan ini. Alamak, seluar hilang. Macam sang buktikan kuih koci tu. Itulah. Semua nampak bengong ya. Ike Kimochi tak ada maksud. Rupanya Ike Kimochi tak ada maksud. Saya bagi tahu dekat orang Jepun kan. Weh, apa maksud Ike Kimochi? Apa benda tu? Kalau nama acik dalam bahasa Jepun ada Anita. Maaflah Anita sang, saya hanya tulis nama untuk yang bagi gift 100 coin sahaja. Sebab ini live kita mengajar ya. Tapi terima kasih kerana meminta dengan penuh berhemah dan sopan santun. So that's Kongetsu. So Kongetsu dia pakai kanji ima tu guys. Dia pakai kanji sekarang. Okay, dia pakai kanji sekarang. Okay, bulan ini make sense lah. Konshu bulan minggu ini. Kongetsu bulan ini. Kalau kimochi yo ada kasi saya. Kimochi yo ada maksudnya rasa sedap. Dan rasa sedap tu dia macam-macam. Dia ada macam-macam interpretasi lah dalam macam-macam keadaan. Masalahnya ara-ara pun tak pasal di 18 kan. Serius ada orang buat ara-ara tu 18. Ara-ara. Guys, ara tu maksudnya alamak, ala macam tu. Dia korang tahu tak? Dia nak bagi korang satu fun fact. Alamak dalam bahasa Malaysia ada dalam bahasa Jepun, guys. Alamak dalam bahasa Jepun kita sebut alamak. Sama maksud, the exact same thing. Contoh kan. Ada orang sub IQ 10 masuk live sensei. Ada orang sub IQ 10 masuk live sensei kan. Kata, "Sensei, Ike Kimochi." Lepas dia kata, Arama wa ima nakunatte masu ka? Dia kata, kepala hilang ke sekarang? So, sama maksud. Dalam bahasa Jepun, alamak dengan alamak exactly same meaning. Macam alamak. The exact same thing dalam bahasa Jepun, guys. Kalau korang tak tahu. Salam, saya IQ 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakuhin Tors. Kita ada senpai kat sini Sakuhin sang. Yo, yatto kame. Sashiburi desu. Entah lokat mana tah tu. Okay guys, kita suka sound tu lah. Lah, abang patutnya tulis dalam rumi macam aka, ao. Katihan saya nak tulis dalam rumi ke tidak? Ni depend. Macam kalau hari tu saya nak buat romaji, saya buat romaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Bang, apa nama saya? Demakugo. Bahasa Denmark. Okay. On. Okay guys. Malam ni, kita ada satu segmen menarik guys. Sebab Sensei ada dapat fan mail guys. First time dalam 6 tahun Sensei buat bisnes ni. First time saya dapat orang hantar barang kat sana. Sensei. Sekejap guys. Guys. Kelas abang malam ni Nigiaka. Kelas abang setiap hari Nigiaka Z je yang lalai. Ada unboxing. Let's go. Hari ni kita dah ada belajar guys. Okay, sebelum saya unboxing, saya nak tanya. Siapa yang baru belajar tadi kan? Hari ini macam mana sebut tadi? Hari ini okay, ni kita dapat daripada Ashraf Haruto. Guys, tekan satu untuk Ashraf Haruto. Tekan satu
Untung sensei kan ni, untung. Untung. Kyo. So. Tekan satu untuk Ashraf Sang guys. Kita tengok. Hari ini today habislah band Takuhin. Okay guys, jom kita tengok. Apakah ini? Okay, sensei hari tu bagi tahu dalam live sensei minat teh. Dia bagi sensei teh guys. Dan disebabkan itu, sensei dah siap sedia dah guys. Gelas dan teh. Oh, memang ngam lah. Hari Tonio hari ini habislah band Zahin. Kyo ne? So. Maggie band Kaijek. Apa siap? Sensei dia cerita lah tadi ni teh, dia kata Maggie. Jangan, teh saya satu pack untuk 1 liter. Serius lah. Tak ada yang kecil ke? Saya gay Ben. By the way, tak ada orang tanya kau gay ke tidak. Ochato sushi o kudasai. Kurung hijau. Ya, okay. So, Ashraf Sang, so saya kena buat ni seliter lah ni. Alah, sikit-sikit band. Suka hati lah. Band, siapa kata alah sikit band? Tak, cut tak? Okay guys, first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita ada share kat viewers. Okay, nah, Suraya. Cium bau dia. Wow. Saya bagi baru je. Sebagai balasan, saya barter dengan Ashraf Sang. Saya bagi dia t-shirt free guys. Win-win. Okay. Okay, saya rasa ni apa ni? Macam longan kering. I know my stuff bro. This is longan kering. Sekejap, you know what? Seperti tengok sini. Longan kering guys. Longan kering. Yeah, dapat baju. Ocha Jepun ke sensei? Betul. Sekading apa benda kau cakap ni? Hidoi nak tanya ke hidoi? Yang tu extra ya, bukan teh. Yang ni untuk tambah-tambah dalam tu nanti kat Ashraf Sang kan. Longan kering guys. Sekering hati dan otak orang-orang yang cakap Ike Kimochi masuk saya punya live stream. Siapa cakap Ike Kimochi? Saya main teh kudasai. Saya cakap ara-ara. Korang sama macam longan kering. Longan ni lagi basah daripada korang. Okay, kita ada yang pertama guys, Bliss Tea. Yang ni daripada Bliss Tea. Saya terjadi tersponsor pula. I guess ni sponsor lah kot. I am sponsored Bliss Tea. Kalau mite. Okay guys, mite tea des. Ni teh herba-herba Cina ke bukan? Yang ni teh herba Cina ke? Saya kenapa kuning sangat bilik? Rasa macam duduk dekat matahari. Ya, kenapa saya punya kamera tu padam? Kenapa kuning sangat bilik? Nanti kalau biru, nanti korang cakap kenapa... Saya kenapa lampu oren? Kenapa tak cerah macam dalam lab? Okay, Shira, one day kita akan bagi tahu. Korang kena follow, stay dengan sensei. Stay dengan sensei, nanti sensei akan bagi tahu one day. Saya akan tunggu. Sensei perap 1 tahun. Sensei duduk dekat Mars, betul? Betul lah tu. Jujube mix. So yang ni Ashraf Sang saya just letak dalam air lah baru estetik lampu Megumi. Sekejap. Megumi memahami. Okay. Megumi memahami itu. Mite tak tahu. Kalau Mishwe tahulah. Okay. 1 pack masuk 1 liter air panas. Kalau saya ambil setengah boleh tak? Sebab saya nak minum dalam gelas tu right now. Biar betul 1 pack kecil tu untuk 1 liter. Kata Sakuhin. Elak kena demam kuning tu. Apa kaitannya siap? Lampu kuning elak demam kuning. Apa siap? Hito no kokoro toka nain ka? Apa kata Sakuhin ni? Oh, so 1 pack ni 1 liter Air longan khasiatnya apa ya? Okay, kita bagi Ashraf Sang bagi tahu. Oh guys, ada bunga kewa guys. Boleh buat chrysanthemum. Saya suka chrysanthemum. Kau ada chrysanthemum desho? Bliss Tea guys. Bliss Tea Bukan iblis guys. Bliss Tea sedap. Tak tahulah sedap ke tak.
Adakah kamu tidak punya hati, sensei? Okay, tak. Sensei faham ayat bahasa Jepun tu, tapi kenapa cakap dekat sensei? Mak oi, ni tengah buat cerita horror ke? Ha, betul. Syuk, jangan tengok belakang, Syuk. Nanti ada wibu kata Ike Kimochi kat belakang. Tiba-tiba jadi TikTok shop punya stream kalau gini. Ha, gitu. Janganlah iblis punya bos. Simasen. Ada halal guys. Okay. Okay. Seram lah sensei, seram. Itu pun seram. Syuk, umur berapa? 28 tulis tu kan? Umur 28 takkan nak seram tengok lampu gini. Sekejap. Ashraf sang, legit question kan. Sensei boleh ambil setengah paket tak masuk? Dan satu lagi, bunga kekwa ni macam chrysanthemum So macam sensei boleh letak direct tak dekat gelas. Bunga kekwa bahasa Jepun apa sensei? Tak tahu. Honestly tak tahu. Boleh je kalau boleh agak-agak ons. Aib saya jangan cerita sensei. Mau nak tahu tak? Syuk kan. Okay. Sensei boleh tak? Ya ke? And boleh guna nice. I want to. Okay. Sensei suka red dates, tapi sensei ada trauma dengan red dates. Ada sekali tu sensei nak letak jadi manisan untuk daun pandan, air pandan tau. So mak sensei dia suka ambil pandan, dia rebus dengan air, lepas tu dia buat air merah, lepas tu dia campur gula. Sedap gila. Sensei macam tak tukarlah gula, saya nak ada apa tu substitute untuk gula. Sensei letak ni banyak-banyak dengan harapan dia manis. Sekali tak manis guys, pelik rasa dia guys. Red date macam yang dalam lychee kang tu ke? Yelah kot. I give you all flavor actually sebab tu besar gerabak. Oh, betul guys. Bila dia kata besar gerabak guys, memang besar gerabak. Yang saya buka ni baru satu guys. Baru satu. Dia ada Hawthorn mix. Dia ada Blossom mix. Okay, you know what? Blossom mix ni macam cool tu, serius tu. Saya rasa ni macam ni cool tu. Teh bunga, saya suka teh bunga tu. Sekejap. You know what? Yang Huhube Max ni mungkin saya akan bagi wife sensei, tapi saya akan still enjoy jugalah. Sedap red date, sesuai untuk kulit nak glowing lah. Sebab tu saya punya kulit glowing. By the way, tak minum red date. Gigih sebut Hawthorn. Bunga rasanya khasiat sedap. Okay. Saya tutor lah minum. Itulah saya nak buat minum ni guys. Ada satu paket lagi masalahnya. Ada satu lagi. Yang tu belum habis lagi. Serius tau. Thank you kepada Ashraf sang. Semoga Allah pandaikan lagi bahasa Jepun. Dan dikurniakan kesihatan yang baik. Blossom tu untuk yang nak lena tidurnya. Saya nak lena. Okay, kita ada snow fungus etc dalam tu nanti. Ni saya buka next live stream lah kot sebab saya ada kelas pukul 9.30 guys. Bapak banyak lah itu. Saya ingat bapak saya satu. Sekali tengok bapak banyak. Okay, jom. Seriously nak rasa yang ni. Mungkin saya tambah sikit kot bunga kekwa kering ni. Nak jugalah blossom tu. Boleh? 150 lah tu. Thank you IQ 007. Inilah yang kita nak guys. Ada card guys by the way. Hai sensei. Hai. Selamat amalkan caffeine free herbal tea. Semoga keep shining and grow your empire with TikTok. Ikhlas Ashraf sang. Hontoni arigatou gozaimasu. Berlipat sikit. Arigatou gozaimasu. Hontoni arigatou gozaimasu. Sensei nak tengok parcel yang kecil. ちっちゃい袋あります。これ小包みないんだけど。じゃあ、あります？落としちゃった私。Baiknya Ashraf sang. Arigatou gozaimasu. Kalau korang tengok sensei selalu live, korang ingatlah Ashraf sang. Antara orang yang memberi sensei motivasi untuk keep on going guys. Keep on going. Semua duk Ike Kimochi. Aku keep on going sebab Ashraf. いや、本当に見つからないんだけど、小包みないんです。多分ね、部屋暗いからあれなんですけど。ちょっと待ってくださいね。多分第2名
第2名袋あるかもしれない。Dia ada bagi lagi lemon rose. Okay, I'm tasting this one. Malam ni saya kena sebut ni. Sebut pula. Saya kena minum ni. Roselle mix. OMG. OMG. Snow fungus. OMG. Lemon rose ni kan. Tulah tukar lampu tu saya. Kenapa nak tukar? Give me legit reason nak tukar. Oh, kan tak nampak. Okay. Okay. Guys, I have to taste this tonight tu. Saya ada 7 minit lagi nak kelas. So, 小包みは見つからないです。これと、これ、夫婦べはさっきのね。すいません、ちょっとね。ちょっと待ってくださいね。見つかんないです。アスラフさん。小包みありますこれ。ちょっと待ってくださいね。Ada kawan Jepun tapi tak reti nak cakap Jepun. Teringin nak belajar. Mi Kitty, kita ada buat kelas percuma bahasa Jepun 1-to-1 30 minit percuma. I'm not kidding you. Sampai bulan Ogos. So, kalau tak rebut, saya bagi... Okay, sebab dia macam ni tau. Kelas saya dia agak mahal lah untuk 1-to-1 kan. Of course lah, 1-to-1 takkanlah nak buat murah kan. Tapi saya bagi 30 minit free tu. Sebab saya nak bagi tahu, kalau korang rasa korang akan faham kenapa dia 45 sejam. In fact, korang akan rasa benda tu murah. Okay, I'm tasting this tonight. Yang ni satu by the way, tadi saya jumpa bag hijau saja. Yang bag besar ni. Kore dake desu. Bukanai desu. Asraf San jual teh ke ni? Korang tanya Asraf San guys. Asraf San, sumimasen kedo. 見つかんないね。どこ？まあね、アスラフさんの味付きのやつ。ほんで、見つかんないね。いや、ごめんなさい。本当見つかんないです。今、この5つと6つ目、それだけ、多分落としちゃったかな。これでもない。Okay guys, wow, free coaching ke tuan? Boleh one to one ke? Saya dari dulu self study tapi tak ada orang nak praktikkan. One to one free coaching 30 minit sahaja sampai bulan Ogos. Gitu. Tapi selalunya orang sekali dah rasa selalunya nak lagi. Okay, 朝さんすいません。なんか見つかんないです。多分、もともとついてたんだけど、その後、落としちゃったかな。Okay, saya kena rasa ni tu. Tak jumpa Asal-Asal, serius. Kalau saja nak borak, boleh reach out to Hikasan. Yes, Hikasan is one of our professional guys. Dia professional. So siapa yang nak reach out, especially yang wanita, saya limitkan bagi wanita sahaja, bahaya. Boleh reach out dekat Hikasan Hikasan yang memeo, laki zaman sekarang you don't know. Tu token istimewa TikTok. Itu saya tak jumpa tu. Saya tahu sepatutnya ada satu lagi. Cuma kan dekat sini dia tulis Blisti 4 jenis. Tapi yang token tu tak ada tau. Saya nampak Blisti Roselle Mix, Blisti Blossom Mix, Blisti Hawthorn, Jujube, Lemon Rose, Snow Fungus. Macam itu je. Oh, parcel yang berbeza. Oh, mungkin saja tertinggal kat bawah kot. Mungkin dia tertanggal ke apa. Guys, saya kena cuba ni sekarang. Oh, okay. Asal-asal mungkin dekat bawah kot. Saya kena cari. Tapi so, saya ada masa sikit lagi kan. Saya buka besok lah, boleh tak? Wow. Oh, bau dia kuat gila guys. Cuba.
Boleh cium tak? Sedap tak? Wangi pun. Nice. IQ 007 mod dia. Saya tahu dia ada kesalahan dulu dengan Sensei. Tak salah dulu, tapi Sensei maafkan. Okay, Sensei ambil skeping lemon lah. Skeping lemon. Tapi memang auto naik mood. That sounds... Sensei beritahu isteri Sensei. Okay. Satu ni, saya ambil satu ni. Dia ada, I think dia red dates. Yang ni apa? Yang ni tadi lemon rose. Lemon, red dates. Ada rose ke dalam ni? Boleh tak? Boleh? So saya serius kena rasa benda ni. Saya nak tahu. I have to. Kini nari sugite shikatanai. Ya lemon, red date and rose hip. Oh, okay. Okay, this sounds nice though. This is a vibe. What a vibe. Wow. Ada bunga rose satu guys. Jonetsu no akai bara. Saya nak campur semua ni ke? Memang sepatutnya campur. Come on lah IQ. Come on lah IQ. Kena naikkan IQ sikit. Kena pilih sebab portion nak kecil. Ya betul. Okay. Lemon, red dates, rose. And guess what? I am specially duta for the lemon rose. See? Saya tahu. Saya sama wavelength dengan Ashraf Sang. Okay, sekejap guys Masalahnya air ni panas. Macam mana saya nak minum? Okay guys. Sampai kita tunggu air tu. Campur apa dalam bahasa Jepun saya? Mazeru. That's mazeru. Mazemasu. Fahrenheit. Saya minum 100 degree. Okay je Sensei. Perut okay tak lepas? Macam tak okay. Satu pack tu 1 liter. That's actually nice though. Okay, kita bagi dia mix sikit guys. Yang ni tak boleh campur gula kan? Kalau 100 Fahrenheit bukan suhu bilik ke? Tahu? Okay, kita bagi dia relax dulu. Okay, apa saya buat ni dalam bahasa Jepun, kita sebut kakemazeru. Kakemazeru. Macam ni. Kakemas. Kakemas. Kakemas ni maksudnya kacau guys. Kakemazeru, kacau untuk campur. Mazeru is campur. Kakemazeru is kacau bagi campur. Kakek Mazerux habislah. Ban IQ. Macam mana kakek jadi kakek Mazerux? Nanti siap. And boleh dimakan ya. Oh boleh dimakan Wow. I'm probably not going to eat. Saya tak rasa saya akan makan. But this is nice. Ban. Okay, saya habiskan Bergurau je Sensei untuk ingat. Terus taka. Asrasan di good mood malam ni. Di good mood. So korang jangan risau. Okay. Kelas dah start. Saya dah bagi tahu dia rasa delay kejap. Dia okay je. Kakemazeru ke? Ya betul. Kakemazemas. Kakemazeru. Okay, kita bagi gagal sikit guys. So yang ini better tak letak gula Sato irenai hou ga ii desu yo ne. Sato is gula guys. Sato ireru. Faham panas. So. Sensei nak tanya apa perbezaan lidah Asian Malay dengan Japan. Maksud saya dalam segi okay. Nasib baik Kazi Kirin tanya tu, sebut tu. Apa beza lidah Asian? Saya macam lain. Aduh. Honestly saya tak tahu apa beza. Maksud saya dalam segi sebutan perkataan. Tak tahu ada beza ke? Yang itu would be in onse in sound linguistiknya.
punya department. Bukan saya punya department. Saya rindu Ramune lah pula. Apalagi Asasa. Pergilah Family Mart. Okay, so yang kita tengok tadi is the act of kakemazemas. Kakemazeru, So, kakemazeru. Maksudnya, kakeru ni maksudnya kacau. Mazeru ni bagi campur. Macam gaul lah guys. Macam ni. Kacau. Campur Tak ada kat sini. Oh yeah. Sudahnya. Saya pernah nampak Ramune tapi saya tak pernah minum. Sedih lah. Japanese banyak sebutan lidah pendek Nerawareru. Nerawareta. Saya punya saya rasa lah sifat bahasa Jepun dengan bahasa Melayu kan. Bahasa Jepun kita boleh sebut banyak perkataan with minimal mouth movement. Tapi Malaysian dia kena banyak mouth movement. Tengok perkataan banyak. Mulut. Sepatutnya. Kalau bahasa Jepun macam mana? Nihongo te nanka kuchi o ugokasanakute mo ii to iu gengo to sarete kite imasu. それはなぜかっていうと、おそらく、日本語は各文字、子音と母音を、それを文字にして、だから、よくわからないけどね。Malaysia lidah fleksibel. What does that even mean? Lidah fleksibel? Maksudnya? Ramune ada kat Family Mart. Megumi ada kata. Nonde mitai kedo ne. Saya rasa bahasa Jepun dia punya mouth movement dia less. Kalau bahasa Malaysia mouth movement dia lagi banyak. Contohlah banyak, taksang. Yang ni tulis apa? Kita buat belajar bahasa Jepun random Irfa-san. Cuma malam ni saya buat segmen special sikit. Kita minum teh. Ada orang hantar fan mail. Fan mail bukan fan mail, sorry. Sahabat saya hantar. Sahabat TikTok kita. Sally brand sini tak ada, tak apa saya pergi Penang. Oh, Penang ada kot. Ramune tu lemon limau soda bergas ke? Sedapnya, sedap rasanya plus gula. Tak pun. Saya pernah tengok je. Perkataan Ramune saya pernah tengok Ramune. Tapi saya tak pernah minum dan tak pernah nak try pun minum. A bit rugi lah actually kot. Saya suka sisi lemon actually. Sisi lemon sedap. Oh, sisi lemon. Campur dengan, saya suka campur dengan ais, bagi cair sikit rasa. Yamete tu dalam semua benda nak tanya dalam dunia, selalu orang tanya Yamete tu apa, Ikeke kimochi tu apa. Dia mesti akan tanya benda ni. Dia kata, saya betul-betul nak tahu. Saya tak tahu, semua orang duk sebut. Ya, Yamete tu berhenti. Tesco ada Ramune. Oh, Ramune tu bukan specialnya botol tu je ke? Tak tahulah Megumi. Saya tidak tahu. Yang saya tahu ini special. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Okay, jom guys. Kita moment of truth guys. Saya nak tahu panas lagi ke ni? Masuk ke mulut saya. Sekejap. Kenapa tak nampak? Kenapa? Why? Tell me why ain't nothing but a heartbreak. Tell me why ain't nothing but a mistake. Okay, saya ada rasa sikit pakai sudu tadi kan. Memang kuat rasa. Saya rasa rose, saya rasa red dates, saya rasa lemon. Honestly kalau saya sebab saya badan tak apa sihat sekarang, saya akan letak gula sikit. Dua-dua sama Maggi kan. Apa beza ramen dengan samyang? Apa beza ramen dengan samyang Samyang tu adalah yang terjual dekat pasaran saya tengok lah. I might be wrong. Samyang is mi segera. Ramen is mi ramen lah. Natural kan? It tastes very natural by the way. Ramen Jepun, samyang Korea, ya betul. Kalau ada honey better. Oh, honey ada tapi kat bawah. Mana nak ambil? Nak suruh buat saya tapi saya tengah menyusukan. Wow.
I think I don't need sugar. But I think sugar is actually not bad kalau setengah sudu lah kot. Ramen mi Jepun, samyang Korea mi pedas. Yeah, tak tahu. Ramen is actually fresh made tapi bila disegera sekarang ni dah segerakan lah. Banyak orang segerakan. Wow. Saya faham kenapa Azra sang duta benda ni. Saya faham kenapa orang jadi duta benda ni. This is actually nice, tapi saya nak rasa jugalah flavor lain. Saya tak tahu yang rose boleh buat sedap. Oh, teh. I mean, saya tahu ada orang letak rose dalam teh tapi and Haruto Sensei masih need ramen. You still need ramen Serius doh, rose dengan lemon kena. Honestly, saya rasa kalau tak ada red dates ni pun saya rasa okay. Honestly. Tapi rose ni memang bagi sedap lah. Rose dalam bahasa Jepun, korang tahu tak guys? Apa rose bahasa Jepun? Jonetsu no akai bara soshite jealousy. Rose bara desu. Bara 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 bere bere bere. Lagu apa tu sebenarnya bara bara bere bere tu? Saya takut dia macam Despacito kan. Rupanya lirik sexual. Susah sikit talk ni. Ya, saya tak suka saya pun tak suka. Dulu ada satu momen saya suka samyang. Waktu saya betul-betul tak sihat lah. Yang samyang yang pink tu. Samyang pink tu memang sedap tu. Menarik Asrasan jual ni kat saya 1 packet. Oh, gitu. Oh, Hikasang itu nak beli 1 packet. T-shirt tak mau. World Cup yo nakatake. So, bara-bara beda ni tu. Kan tak? Tapi kesian kawan saya pernah kena tampar sebab nyanyi lagu this. Okay, I need to know the context of this story. Why kawan tu nyanyi Despacito and kenapa dia kena tampar? Ben Yuki. Kejap. Tak keluar. Sekejap, sekali. T-shirt maniate osugimasu. Maniate masってどういうこと? Despacito lagu lucoh sikit, betul? Hataraki hajimetara kaimasu. Wakarimashita. Sebab saya tak tahu lagu tu wujud tapi saya faham the language. Oh. Wow. Bro. Bila Asasan kata dia nak hantar teh, I did not imagine this teh. Saya imagine macam ada uncang tu kan. It's interesting, very interesting. Saya rasa orang patut minum teh macam ni. Ben Imu tu siapa? Oh. Zoom apa benda syak. Akhirnya sensei dah tahu teh favourite saya. Yes, inilah teh favourite Asrasang. Okay guys, kampai. Ece gitu. Kampai. Ece gitu. Malam bawah habislah ban Darusang. Saya tak kisah. Darusang 10 tahun belajar dengan saya, kita ban. Teh tersedap dan tenang. Ya betul. Saya bani tenang selepas minum teh ni. Tapi hari ni saya minum Roselle. Oh. Roselle apa beza dia? Roselle rose juga Maji umat. Darusan terlepas momen best. Itulah kerja. Saya unboxing daripada Asrasang dihantar sisi teh. Darusang bila nak hantar kuih akok? Kuih akok tentang Kelantan. Campuran kek. Oh, saya mungkin patut next minum kek wah tu. So saya suka chrysanthemum. Rosella dengan rose sama tapi kenapa nama dia lain? Macam sensei ajar saya. Ish, bak apa kawe? Yang terlepas tunggu highlight skat tube anda. Yes, gitu. Jangan lupa follow kita punya YouTube. Tube anda. Sorry bot. Aku salah sebut. Sorry.
Jangan. Please. Tip anda, okay? Tube ni saya nak kata tube air, tube panas. Ana tak tube. So. Saya kena jaga percakapan. Itulah itu. This is actually very good tu. Kalau asasan kalau saya nak immerse benda ni berapa lama for maximum flavor? Ini macam tulis Death Note je. Sakujo. Ho. Okay, guys, saya kena kelas, guys. Kalau dari pagi sampai malam no hal tambah air. Oh, jangan overnight. Oh, okay. Dari pagi tu sampai malam no hal tambah air. Oh. Ni memang dia punya flavor tu pekat gila tau. Mochi cahai. Tapi saya kena ucapkan bye terus mochi. Sebab saya kena kelas. Hai. Asraf-san, minasan, 今日はとても素敵な配信をさせていただきました。本当にありがとうございます。もちさん、フォロー先生、sebab saya buat live almost every day, bukan setiap hari. それでは皆さんご質問なければ本日の配信を終わらせていただきたいというふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。